Saya beri tempoh sehingga besok pagi. Besok pagi kalau Pak Ali tak dapat jelaskan hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Hanya dipersilakan Pak Ali keluar. Pak? Kenapa, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Begini, Encik. Encik ni datang nak minta sewa rumah. Cik! Saya bilang apa datang nak minta sewa rumah? Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. So, sekarang ni zaman dah berubah tau. So, kita kena bijak. Tak ada dah nak pergi kutip sewa rumah ke rumah. Silap-silap hari bulan, penyewa tu comel pula ke, handsome pula ke, dah tak jadi nak kutip sewa kan. Kita ada sistem. Okay, KLS akan ajar sistem macam mana kita nak kutip sewa tanpa pergi rumah ke rumah. Dalam kelas Financial Freedom with Room Rental, you all tak payah nak WhatsApp, tak payah nak call marah-marah, tenant ni tak bayar apa semua. Sebab sistem tu automatik. Cukup time, duit masuk. Kalau dia tak bayar, lewat bayar dia kena penalti. Sampai hujung bulan, kad dia tak boleh dah nak duduk dalam rumah tu. Kena keluar. Best kan? You all yang bijak pandai, klik learn more, register kelas KLS. KLS ajar apa sistem yang kita boleh guna dalam kelas Financial Freedom with Room Rental. Okay, supaya kita automation semua. Tak perlu lagi nak ber-WhatsApp, nak bermesej, nak call-call. Alright? Klik learn more sekarang. Harga kelas tak sampai pun RM50.